Tengok ni, lepas 2 bulan India dan Pakistan merdeka pada tahun 1947, terus tercetus perang pertama antara kedua negara ini. Tapi semua ni berpunca daripada satu tempat, iaitu Kashmir. Kashmir ni pelik sikit guys. Raja dia Hindu, tapi rakyat dia majoriti beragama Islam. Bila British bagi pilihan nak masuk India atau Pakistan, Kashmir tak pilih mana-mana. Tapi tiba-tiba militer Pashtun dari Pakistan serang Kashmir. Raja terdesak dan minta bantuan India. Sebagai balasan, dia tanda tangan dokumen rasmi untuk sertai India. Maka perang pun tercetus. Perang berakhir dengan gencatan senjata oleh PBB. Sempadan dibahagi dua. India pegang 2/3 Kashmir dan 1/3 Pakistan pegang. Masalahnya, dua-dua tetap dakwa Kashmir milik mereka. Tahun 1965, Pakistan cuba sekali lagi. Kali ini senyap-senyap hantar tentera untuk cetuskan pemberontakan dalam Kashmir yang dikuasai India. Tapi India balas secara besar-besaran. Perang kedua meletus tapi tamat dengan gencatan senjata. Tapi ketegangan makin membara. Lepas tu tahun 1971, sekali lagi perang. Tapi kali ini tak berlaku dekat Kashmir. Pakistan Timur yang sekarang di Bangladesh memberontak sebab ditindas oleh Pakistan Barat. India pun masuk campur bantu kemerdekaan Bangladesh. Pakistan akhirnya menyerah kalah, maka lahiran negara baru iaitu Bangladesh. Tahun 1999 berlaku lagi satu perang. Ini perang keempat yang dinamakan sebagai Perang Kargil. Tentera Pakistan dan militan ceroboh kawasan tinggi di sepanjang Kashmir pada musim sejuk. India pun serang balas. Pertempuran sengit dalam salji dan gunung. Akhirnya Pakistan tarik diri. Tapi semuanya sampai sekarang belum selesai. Dah beribu tahun, banyak nyawa terkorban dan rakyat Kashmir menjadi mangsa. Dunia hanya memahati dari jauh sebab dua negara ni mempunyai kuasa nuklear. Kalau meletup, bukan Kashmir je hancur, tapi mungkin dunia sekali.